Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernah tak kita nampak mesej WhatsApp, Telegram atau TikTok yang berbunyi macam ni? Puasa hari sekian-sekian dapat pahala seperti 1,000 haji. Atau siapa puasa hari pertama Ramadan, semua dosa umat diampunkan. Bila baca, kita rasa seronok, rasa semangat nak kongsi dengan orang lain. Tapi, pernah tak kita berfikir atau berhenti sekejap dan bertanya, betul ke ini hadis Nabi atau sekadar mesej viral? Hakikatnya, dalam masyarakat kita hari ini, terlalu banyak hadis tentang kelebihan puasa yang disebarkan tanpa semakan. Ada yang lemah, malah ada juga yang palsu. Perkara inilah yang sering dijadikan hujah oleh golongan anti hadis untuk menolak autoriti hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita bincang tentang hadis dhaif dan hadis palsu, kita perlu faham satu perkara asas terlebih dahulu. Dalam Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Kenapa hadis penting? Kerana Allah sendiri memerintahkan kita supaya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Harsh وما ayat 7 آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا yang bermaksud, apa yang Rasul berikan kepada kamu, maka ambillah, dan apa yang baginda larang, maka tinggalkanlah. Ayat ini menunjukkan bahawa umat Islam wajib menerima ajaran Nabi, bukan hanya Al-Quran semata-mata. Namun, mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau hadis penting, bagaimana kita tahu hadis itu benar-benar datang daripada Nabi? Di sinilah peranan besar ulama hadis. يا عالم السر منا لا تهدق ستر عنا وعافنا واعف عنا. Sejak zaman awal Islam, para ulama telah membangunkan satu sistem yang sangat ketat untuk memastikan ketulinan hadis. Sistem ini dikenali sebagai kajian sanad dan matan. Sanad bermaksud rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Matan pula ialah isi kandungan hadis itu sendiri. Setiap perawi ini disemak melalui 4 perkara penting, iaitu akhlaknya, ingatannya, kejujurannya dan kesinambungan sanadnya. Usaha ini telah melahirkan kitab-kitab hadis sahih yang diiktiraf dunia Islam. Antaranya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab-kitab ini bukan dikumpul secara sembarangan, tetapi melalui proses saringan yang sangat ketat. Jadi, sebelum kita menilai hadis dhaif atau hadis palsu, kita perlu faham bahawa ilmu hadis sebenarnya wujud untuk menjaga kesucian hadis, bukan merosakkan.
Sekarang kita masuk kepada persoalan utama. Apakah sebenarnya hadis dhaif dan hadis maudhu' ni? Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Ini boleh berlaku kerana beberapa sebab. Contohnya, dalam rantaian perawi hadis itu, ada perawi yang lemah, sanadnya terputus atau ingatan perawi yang tidak kuat. Maksudnya, hadis tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan hujah hukum. Namun, di sini penting untuk kita faham satu perkara yang sering disalahfahami masyarakat. Ulama tidak terus menolak semua hadis dhaif ini. Majoriti ulama membenarkan hadis dhaif diamalkan dalam fadail amal, iaitu kelebihan ibadah dengan beberapa syarat. Yang pertama, hadis itu tidak bercanggah dengan hadis sahih. Dan yang kedua, ia tidak diyakini secara pasti sebagai sabda Nabi, tetapi sekadar sebagai galakan beramal. Maknanya, hadis dhaif bukan palsu tetapi lemah dari segi kekuatan riwayatnya. Yang kedua iaitu hadis maudhu'. Beberapa dengan hadis dhaif. Hadis maudhu' berbeza dengan hadis dhaif. Hadis maudhu' pula ialah hadis palsu yang direka-reka. Hadis ini bukan sekadar lemah tetapi tidak pernah diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara ciri hadis maudhu' ni ialah sanadnya direka atau terdapat perawi pendusta di dalamnya. Kandungannya bertentangan dengan Al-Quran dan akal fikiran, dan janji pahala yang terlalu melampau dan tidak masuk akal. Contohnya, ganjaran yang terlalu besar untuk amalan yang sangat kecil. Hukum menyebarkan hadis maudhu' ni sangat jelas haram disebarkan, walaupun dengan niat yang tulus dan baik. Kerana Nabi SAW memberi amaran keras kepada umatnya. Sesiapa yang berdusta atas nama baginda, maka tempatnya di neraka. Sebab itu kita perlu berhati-hati sebelum berkongsi hadis. Lebih-lebih lagi apabila berada di sosial media. Sekarang kita lihat contoh hadis yang sangat popular dalam masyarakat. Hadis ini sering kita dengar, terutama bila masuk bulan Ramadan. Apa hadisnya? Hadisnya yang bermaksud tidur orang berpuasa adalah ibadah. Ramai orang suka hadis ini kerana bunyinya sangat indah dan memberi motivasi. Namun, apakah status hadis ini menurut ulama hadis? Para ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Kenapa hadis ini dikategorikan sebagai dhaif? Mengapa? Walaupun hadis ini dhaif, maknanya tidak salah. Tidur orang berpuasa memang boleh menjadi ibadah jika diniatkan untuk mendapatkan tenaga bagi beribadah berpuasa. Ataupun solat dan sebagainya ibadah lah. Tetapi kita perlu berhati-hati dengan satu perkara. Kita tidak boleh menyatakan dengan yakin bahawa ayat ini benar-benar sabda Nabi SAW. Inilah beza penting antara makna yang baik dan kesahihan riwayat.
Sekarang kita masuk kepada bahagian yang sangat praktikal. Bagaimana sebenarnya kita boleh menyemak status hadis pada zaman yang canggih dengan digital dan teknologi hari ini. Alhamdulillah, teknologi telah memudahkan kita. Kita tidak perlu lagi memiliki rak buku yang penuh dengan kitab hadis untuk membuat semakan. Semuanya boleh dilakukan melalui aplikasi dan laman web yang berautoriti. Antara aplikasi dan sumber digital yang boleh digunakan ialah yang pertama, laman web sunnah.com atau aplikasi Hadith Collection. Di sini terdapat koleksi hadis daripada kitab-kitab utama dan turut dinyatakan serta hadis. Kedua, Maktabah Syamilah. Ini merupakan perpustakaan digital Islam yang sangat luas, digunakan oleh pelajar, kebiasaannya dan ulama di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah Ensiklopedia Hadis Jakil. Aplikasi ini sangat mesra pengguna dan sesuai untuk masyarakat Malaysia kerana hadis telah diterjemahkan dan dinyatakan hukumnya. Sekarang kita masuk pula kepada bahagian yang sangat penting dan menarik, iaitu contoh hadis palsu tentang puasa, iaitu hadis maudhu'. Salah satu hadis yang sering tersebar ialah siapa yang berpuasa pada hari pertama Ramadan diampuni dosa segala umat. Bunyinya sangat indah dan menyentuh hati. Tetapi apakah status hadis ini? Menurut para ulama hadis, hadis ini dikategorikan sebagai hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Kenapa hadis ini dihukum sebegitu? Sebagai hadis palsu. Pertama, hadis ini tidak mempunyai sanad yang sahih. Tiada rantaian perawi yang boleh dipercayai yang meriwayatkannya daripada Nabi SAW. Yang kedua, kandungannya yang mengandungi janji pahala yang terlalu ekstrim. Bayangkan, hanya dengan puasa 1 hari, dosa seluruh umat diampunkan. Ini bercanggah dengan prinsip asas dalam Islam bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap dosa masing-masing. Di sinilah kita belajar satu kaedah penting dalam mengenali hadis palsu. Apabila ganjaran terlalu besar ataupun luar biasa untuk amalan yang sangat kecil, kita perlu berhati-hati. Sebab itu menyebarkan hadis seperti ini tanpa semakan boleh menyebabkan kita menyandarkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi SAW.
Sebagai kesimpulan, mari kita rangkumkan keseluruhan perbincangan kita hari ini. Pertama, kewujudan hadis dhaif tidak bermaksud semua hadis adalah palsu. Hadis dhaif hanyalah hadis yang lemah dari segi kekuatan riwayat, bukan rekaan. Kedua, kewujudan hadis maudhu' sebenarnya menunjukkan betapa telitinya ulama dalam menjaga ketulinan hadis. Mereka mengkaji, menapis dan membezakan antara yang sahih dan yang palsu demi memelihara agama. Ketiga, golongan anti hadis sebenarnya salah faham terhadap ilmu hadis. Mereka melihat kewujudan hadis palsu sebagai kelemahan, sedangkan hakikatnya ia adalah bukti wujudnya sistem penapisan yang sangat ketat dalam Islam. Dan yang terakhir, hadis sangat penting untuk memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan seharian. Tanpa hadis, banyak ibadah tidak dapat dilaksanakan dengan betul. Khairul kalam, masalahnya bukan hadis tidak boleh dipercayai. Masalahnya, kita tidak belajar ilmu hadis. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menjadikan kita lebih berhati-hati sebelum menyebarkan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.